Kita sibuk kumpul barang, tapi kita lupa kumpul aset. Mana satu yang betul-betul jaga kita nanti, tuan-puan? Tuan-puan, barang memang seronok. Telefon baru, beg baru, kereta baru. Tapi semua tu, tuan-puan, nilainya makin turun. Hari ini kita sakit, tuan-puan, hilang kerja ataupun ekonomi jatuh. Barang-barang tu, tuan-puan, semua tak boleh selamatkan kita. Tapi emas, kalau kamu ada RM10,000 dan tukarkan kepada emas 5 tahun lepas, tuan-puan, nilainya dah berganda sekarang, tuan-puan. Dan emas ini, dia bukan janji. Dia bukti, tuan-puan. Bukti yang kamu bijak jaga nilai duit. Bukti yang kamu dah mula fikir untuk masa depan yang terbaik. So, kalau kamu ada duit, tuan-puan, sekarang ini, tolonglah mula simpan sikit-sikit dalam bentuk emas. Jangan, tuan-puan, pernah tunggu masa yang perlu baru nak mula, tuan-puan. Sebab bila perlu nanti, tuan-puan, kamu dah tak sempat nak kumpul. Nabi SAW juga, tuan-puan, pernah pesan dekat kita, simpanlah sebahagian harta kamu untuk masa depan, kerana itu lebih baik bagi kamu. Dan, tuan-puan, hari ini simpanlah emas. Biar esok kamu tak panik bila duit itu susut, tuan-puan.